sedih, kecewa, frust dan juga macam-macam perasaan apabila ditinggalkan seseorang. Betul tak? 3 cara paling mudah untuk move on. Nak tahu tak? Yang pertama, nak tak nak, kena terima kenyataan bahawa hubungan tu dah pun berakhir. Bukan tanya, kenapa aku? Kenapa benda ni terjadi pada diri aku? Kenapa tak orang lain? Kenapa aku yang menanggung perasaan macam ni? Jangan buat macam tu, okey? Terima hakikat benda tu terjadi pada diri kita. Lagi cepat kita terima hakikat, lagi cepat beban yang kita tanggung tu berakhir. Ingat, tak semua yang kita suka Allah izinkan, kerana Allah Maha tahu apa yang bakal terjadi pada diri kita. Yang kedua, jauhkan diri dari sebarang perkara yang boleh trigger balik kenangan bersama pasangan tu. Unfollow, mute dan juga buang segala kenangan-kenangan bersama dari segi hadiah ataupun pemberian ke, apa-apa kenangan lah. Memang susah, tapi bila benda tu tak ada depan mata dan juga kita isi masa kita dengan benda-benda lain, insya-Allah akan lebih mudah untuk kita move on. Move on akan jadi susah bila kita masih dengan siaran yang sama. Yang ketiga, isi masa dengan benda-benda baru yang lebih baik dan juga lebih bermanfaat pada diri kita. Bila fokus hidup kita mula berubah, hidup kita pun akan mula dibina dengan sesuatu yang baru. Biarpun perlahan, lama-lama kita akan lupalah dengan si dia tu. Kita kena sibukkan diri dengan impian kita, apa yang kita nak, apa yang kita nak capai, siapa yang boleh memberi kebahagiaan pada kita dan juga yang kita boleh bahagiakan dia. Biasanya ahli keluarga lah, mak ayah, mungkin adik-beradik, mungkin kawan-kawan rapat kita kan. Jadi mudah untuk kita lupa dan juga kita ni tak adalah nak sedih lama-lama sangat. Faham, okey? Kadang bukan sebab kita ni kuat, tetapi kita memilih untuk kita tak jadi orang yang lemah dalam tempoh yang lama. Jom move on sekarang juga. Mula cari calon jodoh anda di tirjannah.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia.